Assalamualaikum semua. Cuba tengok latar belakang kami ni. Cantik kan? Untuk pengetahuan korang, Mostar ni merupakan sebuah bandar bersejarah yang korang tahu tak dari mana datangnya nama bandar ni? Sebenarnya, nama Mostar ni berasal daripada perkataan Most. Pemandangan jambatan ini sungguh cantik. Betul. Inilah yang membawa maksud percutian kita. Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kami sampai di bandar cantik Mostar, Bosnia Herzegovina. Dan untuk penginapan kali ini kami memilih untuk menginap di Spa Medan Hotel Mostar. First impression memang nampak sangat selesa, kemas dan suasananya sangat tenang. Salah satu kelebihan hotel ini ialah lokasinya yang dekat dengan Stari Mosque. Jadi mudah untuk jalan kaki ke Old Town, cari makanan halal dan menikmati view cantik sekitar. Kita dapat bilik 001. 001. Assalamualaikum. Ini sudah biliknya ya. Biliknya bilik manis. Selesa nampaknya bilik ni. Ada dua katil besar. Okey, jom kita tengok bilik dulu. Biliknya sangat bersih, kemas dan cozy. Memang sesuai untuk berehat selepas penat berjalan sekitar Bosnia Herzegovina. Kemudahan asas semua lengkap dan suasana dalam bilik pun sangat tenang. Mostar, permata bersejarah Bosnia and Herzegovina. Kalau anda mencari destinasi yang penuh sejarah, budaya dan pemandangan yang memukau, Mostar adalah tempat yang wajib ada dalam senarai perjalanan anda. Terletak di Bosnia and Herzegovina, bandar ini terkenal dengan suasana klasik Eropah Timur yang dipenuhi sentuhan warisan Osmania. Kita di mana? Wah. 2, 3. Tarikan paling ikonik di Mostar tentunya ialah Stari Mosque atau jambatan lama yang merentasi sungai Neretva yang berwarna biru kehijauan. Jambatan ini bukan sekadar cantik untuk bergambar tetapi juga mempunyai nilai sejarah yang sangat mendalam. Ia menjadi lambang perpaduan, ketabahan dan kebangkitan semula bandar ini selepas perang. Sekarang kita berada di Mostar Bridge. Ini ya. Sekarang kami tengah berjalan dekat kawasan Old Town Mostar. Anda boleh nampak bangunan batu klasik, lorong kecil yang unik, kedai souvenir, restoran halal dan suasananya yang memang kembali ke zaman lama. Kalau datang ke sini memang best untuk ambil gambar sebab setiap sudut nampak estetik. Ini dia ikon utama Mostar, Stari Mosque. Jambatan ini pernah musnah semasa Perang Bosnia tahun 1993 dan kemudian dibina semula. Sekarang, jambatan ini menjadi simbol keamanan dan perpaduan rakyat Bosnia. Air sungai dekat bawah ini memang biru, jernih, cantik sangat. Salah satu pengalaman paling unik di Mostar ialah menyaksikan aksi penerjun tempatan yang terjun dari Stari Mosque ke dalam sungai Neretva. Tradisi ini telah dilakukan sejak sekian lama dan menjadi tarikan yang mendebarkan untuk pelancong dari seluruh dunia.
Ya. Ya. Berjalan di sekitar Old Town Mostar terasa seperti kembali ke masa lampau. Lorong-lorong batu kecil, kedai cenderamata tradisional, restoran tempatan dan binaan lama menjadikan setiap sudut bandar ini sangat fotogenik. Papa depan, papa berjalan. Rekod. Sekarang kami berada di Old Bridge dekat Mostar. Satu kesan sejarah yang masih terpelihara hingga sekarang. Salam, dari mana bang? Oh, Singapura. Oh, ini lah. Mana? Oh. Kita satu dulu. Rota. Go too far. We'll meet here. Mado. Okay? Mado. When I told you to come here, if you go till the end, you see the cobblestone is ending. That means you go out. Okay? Don't go out. Be somewhere around here. No, but just straight and back. You have a lot of shops. How many hours? Go out of the old town. 15 minit ya. 15 minit saja. 15 minit saja. 15 minit je dah. 15 minit je. 8.45. 8.45 Okey. Nampak? Ini bilik dia. Abang tengok tu. Wah. Abang tengok depan. Tak apa dah. Balik. Abang tengok. Komen. I can't find my home, and I'm 1,000 ghosts away from my home. Lihat mana? Ayah ni. Kena nyanyi. 1,000 ghosts, 1,000 ghosts, 1,000 ghosts, 1,000 Madu. Wah, madu. 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 Guys, I can see few shops that are open here. So since you are waiting for the water guide, I give you some free time so you can explore this. Welcome to Mostar, welcome to Bosnia and Herzegovina. My name is Alica, I'm your local guide. I mean, we already seen each other at the bridge as I was with the previous group. And I'm 1,000 ghosts away from my home. 1,000 ghosts. Mostar bukan hanya sebuah bandar yang dilawati, tetapi untuk pengalaman yang menggabungkan sejarah, emosi dan keindahan dalam satu perjalanan. Jadi, jika anda merancang untuk menjelajah Balkan, jangan lepaskan peluang untuk singgah ke Mostar dan rasai sendiri pesonanya. Please respect. Not a picture. Okey.
Tarikan paling ikonik di Mostar tentunya ialah Steri Most atau jambatan lama yang merentasi sungai Neretva yang berwarna biru kehijauan. Jambatan ini bukan sekadar cantik untuk bergambar tetapi juga mempunyai nilai sejarah yang sangat mendalam. Ia menjadi lambang perpaduan, ketabahan dan kebangkitan semula bandar ini selepas perang.